Siapa tak kahwin, rugi. Tapi tidaklah dia ni sampai berdosa tak kahwin. Okey, kenapa rugi? Yang pertama sekali, kita tak ada zuriat. Kemudian kalau kita dah kahwin, kemudian dah bercerai, tak nak kahwin lagi pun rugi juga. Kerana kera ada suami, kera ada lelaki. Demu tak ada lelaki, baik jadi kera. Allah jadikan kehidupan ini berpasangan. Pokok pun ada jantan betina. Betul tak? Jangan duduk bersorang. Tak haram tapi rugi. Tapi siapa yang mati dalam dunia tidak kahwin, dia akan kahwin di dalam syurga. Sebab Nabi kata la azba fil jannah, dalam syurga tidak ada hidup membujang. Anak dara tua mati tak dan kahwin, dia akan kahwin dengan pasangannya dalam syurga. Laki-laki tak dan kahwin, tak pernah kahwin dalam dunia, mati, dia akan berkahwin di dalam syurga. Dan orang yang kahwin dah ni akan kahwin, replay, ulang, reunion, kahwin lagi. Kenapa? Kerana syurga itu tempat berseronok dan happy. Dalam syurga tidak ada membujang. Kerana bujang itu nakis, orang itu kurang upaya. Tidak elok, tidak sempurna hidup. Nah,